Ikan ni bengkok Bengkok ikan ni. Assalamualaikum. Hari ni macam biasa aku mancing lagi. Tapi hari ni aku first time nak pakai rod galah 13 kaki. So tengoklah macam mana. Kalau ada hasil nanti aku up video. First time nak pakai rod galah. Nampak macam best je orang main rod galah. Okay. Gelama. Hai, menekan-nekan macam buntal le. Dah dekat bau berat. First catch of the day, gelama. Gelama, belukang. Ready? Satu alamak. Satu bapak, satu anak. Nama apa pun? Ini kan mayung lah. Ikan mayung? Mayung, anak mayung. Hari ni banyak gelama. Sementara ikan Sayang lah. belum rancak. Wah, Sayang. kita cari tiram dulu. Tu nampak tu. Oh. Bos. Tiram. Oyster. Fresh lah. Ada cara dia ni. Ya. Tak, banyak dapat. 11 ribu. Tak, Jadi je. dia pecah. Oh. Tak batu aku tak apa. Oyster. Member aku dah seronok dah cari tiram oyster. Mancing entah ke mana cari tiram. Cari banyak-banyak. Lepas tu boleh jual. Angkat sikit. Jaya. Duri Gorgon 2.115. Yang wow. Wow, rubber strike. New dengan gerut-gerut. Baby shark. Lepas tu kan, petang-petang dalam pukul 5, pukul 6 macam tu, ramai bangla datang lepak santai-santai tepi pantai. Yang kelakarnya kau tengok, seorang-seorang ambil gambar atas pokok bakau tu. Aku cakap kau, lepas ambil gambar, hantar satu gambar dekat kampung. Meleleh mak cinggir sana tengok. Gurau. So cukuplah setakat ni hari ni aktiviti mancing aku. Tapi sebelum balik aku ternampak ada satu rumput tau, warna merah-merah macam ni. Merah menyala. Cantik je. Cantik lah. Jadi aku teringat dekat bapak aku. Bapak aku suka pokok-pokok. Jadi aku ambil lah sikit nak suruh bapak aku tanam. Cantik weh kalau kau tengok, warna merah je macam kat Jepun aku rasa. Okey lah, try lah.
Pokok hidup. Kau tengok cantik lah. Rumput dia warna merah. Tu aku ambil nak cuba tanam kat rumah. Pokok apa ni korang tahu tak? Aku nak bagi bapak aku. Bapak aku suka pokok-pokok. So inilah hasil untuk hari ni. Biasalah ikan-ikan kalau kita menebingkan duri gelama, biasalah tu. Dan juga ini adalah hasil oyster yang member aku ambil. Banyak juga tau. Ada 2 kilo kot berat kulit je. Apa-apa pun terima kasih layan video aku sampai habis. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.